Lelaki itu, yang merasakan ada sesuatu yang tidak kena, menarik seluarnya dan keluar untuk memeriksa tanpa menghabiskan air. Melihat orang ramai melarikan diri dalam keadaan panik, dia berpaling dan melihat objek asing yang dahsyat dalam sekelip mata. Dia melihat seekor harimau Siberia dengan daya gigitan yang kuat menghampirinya perlahan-lahan. Baru sahaja harimau itu menunjukkan taringnya, lelaki itu mengeluarkan telefon bimbitnya dari poket seluarnya, tetapi sebaik sahaja dia meletakkan telefon itu di telinganya, dia terdengar bunyi harimau mengaum dari pusat penyelamat. Melihat harimau itu hendak menyerang, lelaki itu langsung tidak bersusah payah untuk menutup telefon dan terus melarikan diri. Bagaimanapun, harimau yang telah ditangkap 2 kali oleh majalah itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pada mulanya, lelaki itu menyangka bahawa dia akan selamat selepas memanjat jeruji besi. Tetapi detik berikutnya harimau itu melompat dan datang ke belakang lelaki itu dalam sekelip mata. Apabila pasukan penyelamat tiba, harimau itu sudah mula memakannya. Penembak tepat itu menangis dan mengucapkan selamat tinggal kepada binatang itu tanpa berkata apa-apa. Tetapi selepas pasukan penyelamat mengenal pasti lelaki itu, mereka merasakan lelaki itu layak untuk mati. Kerana lelaki itu adalah penjenayah monyet yang dicari polis selama bertahun-tahun, dan dia menyebabkan berpuluh-puluh kanak-kanak hilang dalam masa beberapa tahun sahaja. Walaupun lelaki ini sangat licik dan melarikan diri dari tangkapan beberapa kali, kebaikan dan kejahatan akan dibalas pada akhirnya. Tiada siapa yang akan terlepas dari syurga. Keadilan mungkin terlambat, tetapi ia tidak akan pernah hilang. Filem ini berakhir di sini.